Okay, mungkin aku nak flashback sikit lah macam mana kita dapat kenal kan. Azlin. Aku sebenarnya pun tak pernah uh, nak, tak pernah bayangkan yang aku ada situasi yang macam ni. Buat kali kedua kan. Dulu aku suami orang. Sekarang ni aku anggap aku sebagai pasangan kekasih yang telah dianggap sebagai kawan selepasnya. Never mind. Cuma apa aku nak bagi tahu bila mana aku dapat tahu yang kau bermesej dengan Diana. Waktu tu aku tahu Diana yang mesej kau. Aku dah dapat rasa beberapa hari selepas Diana datang sini, sampai KL ni, ke office aku dapat rasa benda yang something yang tak kena dengan Diana ni. Sehari, 2, 3 hari, 4 hari macam tu aku nampak dia memang excited bekerja. Nampak lah niat tu kan. Tapi masuk hari 5, hari ke-6 aku nampak lain macam. Sampailah aku ada rasa tau aku ni Allah ni bagi rasa yang kuat. Aku bukan overthinking tapi apa yang aku overthinking tu memang dah jadi kenyataan. Apa yang aku overthinking before ni, yang Diana tuduh aku overthinking, benda dah jadi sekarang. So kau nampak tak? Okay, banyaklah benda yang aku nampak kat Diana ni kan. Daripada hari pertama yang tempat aku nampak okey, aku rasa bahagia sangat. Macam aku bertuah dapat seorang kawan, sahabat, kekasih dan PA membantu aku dalam kerja aku di pejabat. Mana kata aku dapat jumpa daripada pagi 7:30 pagi aku berisuak dengan dia sampailah kadang ke malam. Memang aku seronok sangat. Tapi masuk hari yang ke-5, hari ke-6 aku nampak perubahan dia. Nampak macam aku rasa something kan. Yang aku nak sharekan ni. Masuk hari yang ke-berapa aku tak ingat. Macam aku cerita part yang kedua tu, yang pada 12 bulan 6, hari Khamis malam Jumaat, aku ada rasa something lah lepas aku solat Isyak kan. Bila aku mesej dia, aku cakap aku rindu dia kan. Lepas tu lambat dia jawab tau. Aku tak pernah tengok dia lambat jawab sini kan. Aku tak pernah tengok dia lambat jawab macam tu. Dalam sejam 2 jam lah. Aku rasa ada something And then aku cakap aku rindu dia. Buat salam, aku cakap rindu. Tu dia gelakkan aku. Rindu. Macam why kau gelakkan aku? Aku dah rasa tak sedar hati. Itu tak apa lagi So bila aku masuk office, aku buka laptop, aku nampak pagi Jumaat tu kau tengah mesej dengan dia. Dia mesej kau kan. Aku ada bukti, benda tu ada bukti. So aku dah nampak lah apa yang aku rasa malam Jumaat tu betul kan. Rasa yang aku rasa macam tak best. Tak best tu Allah telah buktikan pada pagi Jumaat. Yang dia mesej dengan kau, yang kau minta gambar dia, dia bagi gambar. Inilah bukti ada. Tapi itulah sejarah bagi aku. Sejarah mesti ada bukti. Cerita aku ni tak pernah tak ada bukti. Kisah aku yang aku protectkan, yang aku gambarkan pengalaman-pengalaman pahit hidup aku sebelum ni, yang aku potretkan, mana aku bukukan sejarah tu. Adalah bukti-bukti gambar semua kan. Tak mainlah cerita tak ada bukti. Tak best lah kan. So aku kumpulkan bukti, sampailah aku nampak hari kedua pun dia cari kau. Dia bagi tahu yang dia dah dia nak cari kerja lain. Dia beritahu kawan dia sakit, and then dia minta tolong kau carikan kerja. Itu hari kedua. Hari yang ketiga kau hari yang sama kot, yang dia minta tolong kau hantar dia pergi TBS. Semua tu ada dalam potret aku kisah hidup aku. So itu permulaan lah aku kenal kau. Lepas tu aku mesej dengan kau. Kau pun bila aku sergah kau mula menjauhkan diri pada Diana. Kau block Diana kan. Kau block Diana, dan dari situ kita dapat
kita sangat rapat bila kau berkongsi banyak benda tentang Diana, dan aku pun ada berkongsi sikit pasal Diana. So banyak aib-aib Diana yang kau cerita pada aku. Banyaklah, salah satunya kau ada rasa yang Diana bawa lelaki lain balik rumah dia kat Shah Alam, yang kau rasa Diana ada check in dengan lelaki lain waktu kau ambil dia dekat balai IPD dan Wangi kan. So benda tu rasa-rasa yang mungkin betul dan mungkin salah. Tapi kalau aku jadi kau, Allah bagi rasa tu adalah rasa yang betul lah. Sebab Allah tak pernah silap bagi aku sesuatu rasa ataupun sesuatu apa yang aku fikirkan. Macam aku cakap tadi. So banyaklah cerita-cerita kau share kepada aku pasal Diana. Dan sehinggalah aku rasa aku dah fikir semasa-masanya yang aku terpaksa tinggalkan Diana dan serahkan pada engkau untuk engkau terus berkawan, dan aku minta engkau unblock Diana balik, dan aku minta engkau forward apa yang aku suruh, lagu dan poster. Betul kan? Aku ada bukti tu. Benda tu sebagai sejarah. Pada tak silap aku minta engkau lepaskan apa tu, minta kau forward unblock Diana pada 16 bulan 12. 16 bulan 6. Sorry, 16 ke 17. Aku tak ingat. Sorry. So itu permulaan yang aku rasa bila aku kenal kau dan aku tahu cerita latar belakang kau dengan Diana, dan aku rasa waktu tu juga yang aku tak selayak untuk bersama dengan Diana, dan mungkin pilihan Diana untuk jadikan aku sebagai kawan walaupun aku tak nak, memang aku tak nak lah, memang tepat lah keputusan dia. Dan sekarang ni walaupun permulaan cerita, dan aku nak kaitkan dengan pengakhiran cerita, ending di part nanti, part yang seterusnya, mungkin kau akan nampak apa yang Allah telah aturkan untuk kau dan Diana, untuk kebahagiaan kau dengan Diana.